Jam ini masa dikeluarkan pada November 2020. RM-nya adalah RM525 dan menggunakan modul 5416. Untuk yang ini Abang Jam boleh tawarkan. Tapi sebelum tu, kena tahu dulu feature-features dia. Dia punya analog tu ada dua. Analog hand dia ada dua, iaitu hour hand dan juga minute hand. Dan dia adalah display yang digital. Untuk jam ini sebenarnya kalau ikutkan keluaran pertama dia adalah AW500 dan merupakan jam digital analog yang pertama dikeluarkan bagi G-Shock. Tapi ini yang dah ada upgrade version lah kan. Kemudian bagi Abang Jam, ketahanan lasak dia macam sama macam jam-jam lain dalam kategori G-Shock. Dia ada water resistant 200 meter. Ketahanan dia dari segi shock resistant. Cantik. Dia full in red kecuali dia punya buckle dia. Dan juga dalam dia punya paparan masa tu boleh nampaklah combination of colour. Dan ini dapat sekali dengan tin. Masa November 2020 ni masih banyak lagi lah jam-jam yang dikeluarkan dengan tin. Kecuali untuk jam-jam yang baru sekarang. Kalau tuan-tuan puan nak tahu macam mana cara nak operate dia punya feature function dia, boleh follow ikut Abang Jam sebab Abang Jam memang dah ada share dah. Dia punya cara-cara nak guna untuk timekeeping mode dia macam mana, untuk setkan dia punya alarm dia macam mana. Okey, yang berkenan untuk membelinya boleh terus wajib pada RM399 sahaja Abang Jam tawarkan.